Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kenapa awak di sini? Kenapa awak di sini? Bangun. Okey, mana kita tak lagi salam? Assalamualaikum Cikgu Syazah. Assalamualaikum Cikgu Syazah. Okey, aku salam semua. Hari ni macam mana, sihat? Sihat, Cikgu. Okay, tadi datang sekolah hujan, macam mana hari ni? Hujan, Cikgu. Ya, Cikgu. Basah. Sebelum Cikgu sambung pembelajaran kita seterusnya, Cikgu nak kamu susun-susun kerusi. Tengok ada sampah ke tak ada. Okey, supaya kamu semua bersedia dan selesa untuk belajar. Okey. Okey, dah siap Cikgu. Okey, boleh duduk semua. Siap Cikgu. Okey, semalam kita dah habis topik tsunami. Semua dah faham. Jadi hari ini cikgu akan ajar tajuk fenomena cuaca dan iklim. Tapi sebelum cikgu kecilkan lagi skop tajuk yang akan cikgu ajar, jom kita tonton video ini. Okey, cuba teka hari ini kita nak belajar topik apa? Banjir. Banjir. Okey, siapa tahu banjir tu apa? Tak tahu. Okey, banjir itu bermaksud satu keadaan di mana kawasan rendah ditenggelami air. Contohnya dekat kawasan pantai timur, Kelantan, Terengganu. Okey, macam mana dengan bandar-bandar besar pula? Contohnya macam Kuala Lumpur, Selangor. Siapa tahu tu banjir apa? Banjir kilat. Okey, betul semua. Okey, sebelum tu cikgu ada aktiviti perbincangan kecil. Seperti yang cikgu cakap tadi, yang ini contoh negeri yang dilanda banjir ni, banjir apa? Kilat. Kalau negeri-negeri ni? Banjir lumpur. Banjir lumpur. Okey, betul. Okey. Banjir kerap berlaku, tapi apa faktor-faktor dia? Semua tak tahu kan? Okey, cikgu ajar apa itu faktor banjir. Okey, faktor banjir ada terbahagi kepada dua, iaitu faktor daripada semula jadi, iaitu dan faktor daripada manusia. Faktor semula jadi dia memang kita tak boleh nak ubah dah, memang semula jadi bumi. Contohnya La Nina. La Nina mesti ada dari antara kamu semua yang tak tahu, selalu dengar El Nino, El Nino. La Nina tu apa? Okey. La Nina ni sebenarnya kita dah selalu sebelum sekarang ni kita dah musim angin monsun timur laut, di mana dalam bulan Mac, November hingga Mac kita dah kerap dilanda hujan yang berterusan, mendung. Sebelum musim tu kita sebenarnya dah lalui La Nina. Kamu perasan tak sebelum ni suhu sangat sejuk kat Pulau Pinang ni? Betul Cikgu. Betul. Ibarat kamera Highland lah, gentar Highland kan? Okey. Sebelum tu La Nina dia bersama kepada angin monsun timur laut yang okey. Seterusnya, Sungai Cetek. Sungai Cetek ni bermakna ada bentuk sungai tu kecil, dia tak dalam. Bila hujan yang berterusan menyebabkan air tu melimpah melepasi tebing sungai. Kalau faktor daripada manusia macam mana? Okey, seterusnya, permukaan tanah yang berturap yang bermaksud pembinaan jalan raya yang pesat. Contohnya bandar-bandar besar. Banyak jalan raya, pembangunan sekali isi dia sama je, pembangunan yang pesat, menyebabkan bila hujan yang lebat berterusan dalam jangka masa yang singkat, kalau banjir kilat ni menyebabkan air tu mudah naik dan bertakung. Air tu tak dapat nak serap ke dalam tanah. Okey. Okey, seterusnya jom kita main permainan ini. Cikgu tengok ada di antara kamu ada 2 orang, kat sini ada 5 orang. Cuba kamu pecahkan kepada 2 kumpulan, 4 orang, dan sini pun 4 orang. Gerak sekarang kamu. Tak cukup seorang. Tak cukup seorang. Okey, tak apa. Sebab ada di antara kamu yang tidak hadir, kita teruskan saja. Okey. Di sini cikgu akan sertakan gambar dan juga kertas untuk kamu senaraikan apa itu kesan dan langkah banjir. Okey, senaraikan 5 langkah. 5 langkah untuk mengatasi masalah banjir. Okey. Dan senaraikan 5 kesan untuk 5 kesan masalah banjir. Cikgu nak ada ketua pencatat, ketua pemberi maklumat dan orang yang untuk membentangkan di hadapan. Kalau boleh cikgu nak 2 orang.
Boleh mula daripada sekarang dalam masa 2 minit sahaja ke 3 minit. Tidak ada budak? Ada masalah? Bekerja. Boleh jawab cikgu bagi gambar-gambar ni, kamu boleh bayangkan apa jawapan dia? Boleh cikgu. Okey, bagus semua. So hari ni semua nampak memberasakan yang sangat bagus ya. Walaupun ahli kelas kamu semua yang tak cukup demam. Okey cikgu nak, bila kamu dah senaraikan, minta dua daripada ahli kumpulan kamu untuk terangkan. Satu isi pun tak apa, tapi senaraikan tu kamu cerita semuanya. Betul. Nanti terangkan sekali huraian dia di antara isi-isi yang telah kamu senaraikan. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Siap cikgu. Okey, grup A dah siap, grup B cepat grup B. Kejap cikgu, kejap cikgu. Okey, nampaknya dua-dua kumpulan telah siap tugasan yang cikgu beri. Jadi cikgu tampil kumpulan A dulu untuk wakil membentangkan di hadapan kawan-kawan yang lain. Baik, langkah untuk menangani banjir yang pertama ialah membina empangan supaya apabila ada empangan, sistem saliran dapat berjalan dengan lancar dan tidak berlakunya banjir. Yang kedua ialah memperbaiki sistem perparitan, yang mana kita dapat memperluaskan lagi sistem perparitan supaya aliran sungai itu dapat berlaku dengan lancar. Yang ketiga, Yang ketiga adalah melebarkan sungai. Kalau sungai tu kecil, macam mana nak tampung air yang banyak kan? Jadinya kena lebarkan sungai supaya ada pengaliran yang baik. Dan yang keempat adalah tanam pokok. Sekarang ni ramai sangat suka malas tanam pokok kan? Dan kita kena tanam pokok lah supaya Mila, supaya air hujan itu dapat diserap ke dalam. Okey, betul. okey, dan yang terakhir sekali adalah tidak membuang sampah dalam sungai. Sekarang ni kan ramai suka buang sampah kan. Jadi kita kena kikarkan semula. Dan itu saja cikgu. Okey, boleh duduk semua. Okey, kumpulan B. Terangkan kepada kawan-kawan semua faham. Okey, kita orang dapat kesan yang pertama kehilangan nyawa dan kecederaan. Okey, macam mana boleh menyebabkan kehilangan nyawa kerana banjir kan menyebabkan peningkatan air secara mendadak kan. Jadi mungkin ada antara keluarga yang tak sempat keluar daripada kawasan banjir menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Seterusnya, kerosakan harta benda. Banjir menyebabkan tempat tinggal tenggelam. Jadi barang dalam rumah tu menyebabkan rosak dan sebagainya. Seterusnya, penyebaran penyakit berjangkit seperti taun, kencing, tikus. Seterusnya gangguan ekonomi dan pengangkutan. Okey, gangguan ekonomi dan pengangkutan. Jadi bila banjir, jalan tersekat. Jadi penduduk tak dapat nak keluar daripada kawasan tempat tinggal mereka. Jadi mereka tak dapat pergi bekerja untuk meneruskan mencari pendapatan. Seterusnya kehilangan tempat tinggal dan semua pendapatan. Samalah seperti tadi, rumah tak dapat selamatkan, tak dapat keluar bekerja. Jadi itu saja. Terima kasih.
Okey, berikan tepukan kepada Cikgu Lembi. Cikgu. Okey, boleh duduk. Okey. Siapa pada pagi tu cikgu, apakah kebaikan bila kamu duduk secara berkumpulan ni? Kamu dapat berikan pandangan masing-masing secara kumpulan ya? Okey, boleh Sofia bagikan satu impak apa yang Sofia dapat daripada aktiviti ni? Input yang saya dapat adalah dapat tambah idea untuk saya. Saya tak terfikir pula idea untuk banjir langkah banding tanam pokok. Jadi bila ada discussion dengan kawan-kawan ni, saya dapat tahu lah tanam pokok juga adalah antara langkah-langkah untuk banjir. Okey, betul. Kalau kumpulan Ainul Huda? Pertama, kami dapat berkongsi pandangan tentang isu yang ingin dikemukakan, iaitu tentang kesan. Jadi bila kami berbincang, lebih mudahlah untuk mengetahui isinya. Okey. Di sini cikgu dah tak boleh lah nak bagi mana kumpulan yang menang, mana kumpulan yang kalah. Sebab dua-dua menunjukkan untuk saya sangat baik. Okey. Tapi cikgu ada satu tips untuk kamu semua ingat apa itu definisi banjir, faktor, kesan dan langkah. Tapi sebelum tu cikgu nak semua berdiri. Semua berdiri. Okey. Kamu semua mesti minatkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu sedih kan? Okey. Jom kita nyanyi lagu ni. Sama-sama kuat-kuat je. Boleh cikgu? Okey, 1, 2, 3. Hujan turun tak berhenti, sungai perlahan, kawasan rendah tenggelam. Inilah banjir datang lagi, banjir lagi, melimpah air pergi, sungai tak mampu menampung hujan ini. Okey, kita sama semula. Hujan lebat berterusan, sungai yang terlongkar tersumbat, banyak-banyak bergerak. Kesannya aktiviti terhenti, harta benda rosak, nyawa terlantar, penyakit bawaan air. Langkahnya bersih sungai dan longkang, rancang binaan pariaga, kawasan ada air hujan. Okey, sini saja cikgu tamatkan topik banjir pada hari ini. Jadi kita sambung pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.